خير ما أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمتي فمن الله. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبه بدأنا ولو عبدنا غيره لا شقينا. يا حبذا رب وحظا دينا، وحبذا سيدنا محمد هادينا، لولاه ما كنا ولا بقينا. الله يا شاكر يا شكور، الله يا عفو يا غفور، الله يا عالم يا خبير، الله يا فتاح يا بصير. لا تحرمنا فتحك المبين، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي يفقهوا قولي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. Apa khabar tuan-tuan, perempuan, para ibu, para ayah, saudara-saudari yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan alhamdulillah bil khair. Kerana apabila Allah berkehendakkan kita ni dalam kebaikan, yufaqihu fid-din, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah beri yufaqihu fid-din, faham agama. Allah beri yufaqihu fid-din ni atas nama Allah Ar-Rahim. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dalam basmalah bertasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ni kurniaan Allah kepada semua makhluk, yang beriman, yang tak beriman, yang taat, yang ingkar derhaka, yang ahli maksiat pun Allah bagi juga. Ini asas-asas kehidupan. Boleh nafas, makan ada rasa masin, ada rasa payah, ada rasa pahit, ada rasa manis, kan? Jadi ada boleh tidur hilang ngantuk, kadang-kadang tidur tak hilang ngantuk. Jadi semua tu Allah bagi atas nama Allah Ar-Rahman, dengan sifat, dengan kurniaan Allah itu jalailun ni'am, nikmat khusus, nikmat umum. Tetapi dengan orang beriman ni khusus Allah bagi
dengan nama Allah Ar-Rahim. Allah bagi ad-daqaiqun ni'am, nikmat yang khusus, tambah iman, ada rasa halawatul ibadah, kemanisan beribadat, ada rasa dapat menikmati khusyuk dalam ibadat dan sebagainya. Dan sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, barang siapa dikendaki kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah bagi faham agama. Ini merupakan nikmat khusus yang Allah bagi kepada orang beriman atas nama Allah Ar-Rahim dengan nikmat-nikmat daqaiqun ni'am. Bahkan kata Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dalam kitab Nihayatul Zain Al-Makki, Syekh Nawawi Al-Bantani ini dia meninggal lebih dah 100 tahun. Pernah di Arab Saudi ni, Mekah ni, 100 tahun dia tepikan tulang-tulang kalau ada untuk dikebumikan jenazah baru di liang. Dia orang tak macam kita. Kita tanah kubur banyak. Di Arab, di Mekah ni, dia ganti 100 tahun ganti jenazah lain, tukar liang. Liang yang sama berganti-ganti jenazahnya. Akan tetapi ketika nak dibersihkan satu liang untuk dibuat preparation untuk jenazah yang lain, rupanya ada lagi jenazah itu tak hancur lagi, elok lagi, iaitu Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Makki, seorang ulama besar yang ada di Mekah, orang Jawi, orang Melayu. Al-Jawi ini memang orang Melayu, tapi Melayu Banten. Sebab tu Nawawi Al-Jawi Al-Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia dikebumikan balik, pernah diletakkan tanda sehingga ramai pelajar-pelajar di Malaysia, Indonesia pergi ziarah. Gitulah Allah kurniakan. Disebut dalam kitab dia Nihayatul Zain, Iza arada khairan li'abdihi, Iza arada Allahu khairan li'abdihi, jika Allah berkehendakkan satu orang hamba itu baik, Fatihah fiddin, diberikan kepahaman agama. Pertama. Yang kedua, zuhud fi dunia, apa yang dia ada dunia ni tak masuk dalam hati, tak rosakkan amal ibadat dia. Yang ketiga, dia sibuk dengan keaiban diri sendiri. Inilah apabila Allah berkehendakkan kebaikan pada seorang hamba, diberikan salasa khisal, 3 kurniaan. Baik, insyaAllah kita akan menyambung pembacaan kitab Tafsir Al-Munir Fil Aqidah Wal Syari'ah Wal Minhaj, yang disusun oleh Syekh Al-Marhum Dr. Wahab Az-Zahili rahimallahu ulama besar mazhab Syafi'i di Syria dan Syekh, yang menyusun tafsir ini pada pandang sudut akidah, pandang sudut syariah, pandang sudut manhaj, yakni Al-Sunnah wal Jamaah. Kita menyambung surah Al-Balad yang mengandungi 20 ayat. Surah ini masih lagi surah Makkiyah kerana ia termasuk daripada 4 pembahagian Quran, iaitu surah-surah yang berbentuk Al-Mufassal, ayat pendek-pendek, ayat yang dibahagi-bahagi pendek-pendek, juzuk amma. Sebab itulah 4 pembahagian dalam Quran itu Allah turunkan sebagaimana Allah turunkan kepada Taurah Nabi Musa AS. Allah turunkan sebagaimana Musa, ayat-ayat dalam kitab Taurah Nabi Musa itu dalam Quran itu sebagaimana ayat-ayat yang merupakan lebih 100 ayat. Surah Al-Baqarah, Surah An-Nisa, ayat ini lebih 100 ayat. Maka ayat ini semisal dengan Allah bagi kepada Nabi Musa kitab Taurah. Ia ini yang disebut sebagai Sab'at Tuwal,
7 ayat yang panjang-panjang. Kemudian pembahagian kedua, Allah bagi sebagaimana Allah berikan kepada Zabur Nabi Daud. Allah bagi dalam Quran ada, iaitu ayat-ayat yang berbentuk al-mim, ayat-ayat yang hampir 100. Dan ada ayat-ayat yang berbentuk yang Allah bagi macam kepada kitab Injil Nabi Isa AS. Dan begitu jugalah. Dan Allah khususkan kepada Nabi Muhammad SAW ni ayat-ayat surah-surah yang mufassal, ayat pendek-pendek, juzuk Amma. Daripada An-Naba' tu, Amma Yatasa'alu sampai surah An-Nas. Itu khusus kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini, surah Al-Balad, termasuk surah yang Allah khususkan, iaitu surah-surah yang berbentuk surah mufassal kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya kita, Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Balad, Allah bersumpah di atas nama Makkah, iaitu pada bab yang pertama daripada ayat 1 sampai ayat 7. La uqsimu bihadzal balad, sampailah kepada ayahsabu an lam yarahu ahad, berkenaan ujian, kesusahan untuk manusia. Dan manusia ni ada yang tertipu daya dengan kekuatan dan harta, sebagaimana Abi Al-Aswad bin Qaladah Al-Jumahi yang digelar Abu Aswadain. Dia berbangga dengan harta dia yang banyak, dia berbangga dengan kekuatan dia. Musyrikin Mekah ramai, kita ni ramai, kita ni kuat. Dan Nabi Muhammad tu dengan kaum muslimin berapa kerat saja, takkan tak boleh challenge. Ramai belum tentu kuat. Berarti Perang Badar 313 tentera menentang 1000 orang tentera musyrikin Mekah. Yang menang 313, kerana inna fatahna laka fathan mubina, in tansurullah yansurkum. Kemenangan di sisi Allah. Tak ada satu pun boleh kata orang meyakinkan bahawa dia boleh menang. Semuanya kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah malam ni kita sambung pembahagian yang kedua, iaitu daripada ayat 8 sampai ayat 17, sampai ayat 20, berkenaan prinsip memilih, ikhtiar. Sebab ada orang hari ni kata kita ni tak boleh buat apa, semua Allah tentukan. Betul, Allah semua tentukan. Tapi bila kata kita tak boleh buat apa tu, tengok juga tak semua benda yang kita tak boleh ikhtiar. Sampai satu orang faham, kadang-kadang kan, bila jadi benda buruk, dia salahkan Allah. Bila jadi benda elok, dia mendadak-dadak lah. Dia buat tu, kalau tak buat tak jadi tu. Tapi bila benda buruk, semua maknanya dia lari daripada bertanggungjawab. Apa boleh buat, Allah yang jadikan gitu. Kan? Kadang-kadang kita tengok TV kan, kadang-kadang kita tengok TV kan, bercerai hati kan. Ada jodoh lepas tu, betul lah jodoh kan? Semuanya kehendak Allah. Pandai pula. Masa dalam rumah tangga tu macam mana, ikut tak apa yang Allah ajar, jaga tak apa yang Allah suruh, tak ada pula video. Bila dah jadi, ini semua kehendak Allah. Betul kan? Betul. Tu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Kan, jika Allah berkehendak sesuatu, kun fayakun. Tetapi ada prinsip ikhtiar Allah berikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bagi kita ilham, dua ilham. Satu ilham untuk jadi punah, tujuan. Satu ilham Allah bagi ilham taqwa. Kita pilih sebab ujian. Sebab hidup ni ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ujian Allah. Sebagai contoh dalam surah Al-Ankabut ayat 23, Allah sebut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Orang beriman lagi ujian kuat. Okay. Semua kita diuji oleh Allah SWT. Baik, kita tengok pada ayat yang ke-8 dalam bab tajuk prinsip memilih, al-ikhtiyar dan jalan kejayaan di dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua biji mata? Orang yang masuk takabur dengan kelebihan yang dia ada, kekuatan yang dia ada, harta yang dimiliki, kelebihan yang dipunyai, Allah berikan. Allah tanya, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua mata? Wa lisana wa syafatain, dan lidah, wa syafatain, dan dua bibir. Wa hadainahum najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Ada dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jalan baik ada, jalan tak baik ada. Kemudian Allah sebut falaqtahamal aqabah, maka tidakkah sebaiknya dengan harta pun yang dimiliki seperti hartanya itu, kekuatannya itu, ia akan menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Fakku raqabah, iaitu melepaskan hamba sahaya dari perbudakan. Awit'amun fi yawmin dhi masrabah, dan atau memberikan makan pada hari kelaparan. Yatiman dha maqrabah, atau kepada orang miskin, atau kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Atau miskinan dha matrabah, dan kepada orang miskin yang sangat fakir. Thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Yang ini sama dalam surah Al-Asr. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tetapi dalam surah Al-Balad Allah sebut thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian orang-orang yang beriman dan saling berpesan dengan kesabaran dan saling berpesan berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, iaitu mereka semua orang beriman tadi yang saling berpesan-pesan dengan kesabaran dan kasih sayang itu adalah orang yang dibangkitkan dari kiamat, golongan maimanah, ashabul yamin, golongan kanan, menerima kitab di belah kanan. Dan orang-orang yang walladzina kafaru, mereka yang kafir bi ayatina, akan ayat-ayat Allah, wa ashabul mash'amah, mereka itu merupakan golongan kiri yang dibangkitkan hari kiamat menerima kitab amal belah kiri, ahli neraka. Dan mereka itu alaihim naru mu'sadah, dan mereka yang golongan kiri ni yang kafir kepada ayat-ayat Allah, mereka ni akan duduk dalam neraka yang ditutup rapat-rapat macam barbecue. Jadi kaitan ayat daripada 8 sampai 20 dengan ayat 1 sampai ayat 7, setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuk, mencela manusia kerana sikap mereka yang pelik dan menghairankan itu. Kenapa tak pelik? Kenapa tak hairan? Sebab Allah bagi kekuatan, Allah yang bagi harta tu, Allah yang bagi kelebihan. Sepatutnya syukur, bukannya kufur. Maka Allah menganggap manusia yang tak sedar diri itu
berbuat sesuatu yang menghairankan. Allah membuktikan pula kesempurnaan kekuasaannya dengan Allah menciptakan mata, lidah, bibir dan akal yang boleh membezakan di antara kebaikan dan keburukan. Inilah pentingnya ikhtiar. Kita menginjau ada yang baik, mana yang buruk. Ini memberikan manusia pilihan untuk menentukan jati diri dia, kehidupan dia, dan membebaskannya dari belenggu hawa nafsu dan syahwatnya. Allah bagi kita hawa nafsu ni sebagai ujian. Ada makhluk yang tak ada hawa nafsu, malaikat, taat, disuruh perintah sujud sampai kiamat. Ada makhluk yang Allah berikan lebih nafsu, iblis. Dan Allah berikan kita ni manusia ni dengan jin, nafsu dengan iman, dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demikian manusia sedar bahawa Allah Taala adalah sumber bagi segala daya penglihatan, daya percakapan dan daya pemikiran yang dinikmatinya sehari-hari. Kemudian Allah menerangkan bahawa manusia sepatutnya bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah kurniakan itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukur atas nikmat itu, Allah tambah. Tapi kalau kita tak syukur, mana kufur nikmat, maka Allah akan jadikan mata dia yang dia tak syukur itu, dia guna benda yang tak elok, dia dapat azab terseksa rasa. Begitulah kedua tangannya, kedua kakinya dan sebagainya. Mereka sewajarnya memilih jalan kebaikan dan kebahagiaan dengan segera bertindak ke arah keimanan dan amalan yang saleh. Ini boleh dilakukan dengan memerdeka atau membebaskan hamba. Kerana memerdekakan, bebaskan hamba ni dulu amal yang paling mulia sekali pada awal-awal perislaman. Hari ini kita dah tak ada dah nak memerdekakan dan membebaskan hamba. Kan? Banduan dia bukan hamba, dia termasuk tawanan. Dia hamba ni pada awal-awal perislaman. Sebab itu masih ada dalam fiqh ni, bagi orang yang sengaja melakukan jima' di siang hari dalam bulan Ramadan, wajib membebaskan seorang hamba. Tak mampu, barulah kepada beri makan, berpuasa 2 bulan turut-turut. Tak mampu, barulah bagi makan. Begitulah dengan kafarah, sumpah, sama juga. Jadinya masih ada lagi, walaupun hari ini kita dah tak ada hamba, kan? Yang mana memberikan, memerdekakan dan bebaskan hamba, memberi makan golongan anak yatim. Ini ada lagi golongan anak yatim dari kalangan kerabat yang dekat dan mereka yang miskin lagi berhajat. Selain dari mengamalkan budaya saling menasihati sesama manusia dengan penuh rasa kasih sayang. Ini hari ini payah. Hari ini kita nak tegur, nak bagi nasihat, susah. Kita kena balik. Baik siapa pun, mak bapak ke, jiran tetangga ke, masyarakat ke, tok imam ke, tok belal ke, cikgu sekalipun. Cikgu pun kena balik. Tak ada siapa, semua payah ada hari ini. Sedangkan itulah benda yang Allah kurnia, perkara yang Allah kurniakan khusus kepada umat Nabi Muhammad ni. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dakwah. Kita ni nak cegah kemungkaran lagi payah. Bukan kata mencegah kemungkaran, mengajak kebaikan pun lagi payah. Sama-sama payah dalam ni. Dan hasil dari pemilihan alternatif yang betul, ikhtiar yang betul, menyebabkan manusia tergolong dalam salah satu dari dua golongan. Ashabul yamin masuk syurga, atau ashabul shimal, golongan kiri yang masuk neraka. Dan orang yang dalam ashabul shimal itu akan menerima sengsara, azab, seksa yang amat pedih dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam kita memahami ikhtiar, ikhtiar ni dari perkataan khayr, baik. Ikhtiar bahasa Arab yang dimelayukan dari perkataan khayr, baik. Sebab
dia buat sesuatu tu melihatnya itu baik bagi dia. Tapi baik bagi kita dengan baik pada sisi Allah tak sama. Baik pada kita berbeza. Baik pada kita sesama kita pun berbeza-beza. Mungkin baik pada saya, mungkin tak baik pada tuan-tuan. Mungkin baik pada tuan-tuan, tapi mungkin tak baik pada saya. Maka khair pada perkataan ikhtiar itu, apa yang dilihat baik, iaitu berusaha memilih jalan atau cara yang terbaik. Dan bagi orang beriman, usaha yang terbaik itu mestilah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah untuk kita menjalankan kehidupan ini atau mencapai apa-apa yang kita usahakan, apa yang kita cita-citakan. Ya, memang kita tak nafikan takdir Allah merupakan segala ketetapan, ketentuan Allah yang sudah Allah tetapkan dan sudah Allah tentukan kepada semua makhluk, termasuk kita manusia. Dan takdir itu terbahagi kepada dua. Pertama namanya takdir mu'allaq, iaitu takdir yang ada usaha kita, af'al ikhtiyari. Allah tentukan dengan af'al ikhtiyariyah. Ini dalam berakidah, perbuatan Allah tidak disebabkan. Kalau kita makan, kita sakit, jadi takdir mu'allaq. Kita sakit, makan ubat. Ubat tu ikhtiar. Dan ubat yang kita makan tu mestilah sesuai. Kalau sebagai orang beriman, sesuai dengan syariat kan. Janganlah pula benda haram dijadikan sebagai ubat, sedangkan halal ada lagi. Maka dia pun makan ubat. Itu takdir mu'allaq, yang ada usaha manusia, tetapi yang menentukan adalah Allah SWT, yang dalam akidah disebut af'al iqtidariyah. Perbuatan Allah yang tidak berhajat kepada sebab atau disebabkan kerana Allah menguasai segala sebab. Ya musaddibal asbab. Kita makan ubat, bukan Allah kena bagi semua sebab kita makan ubat. Tak. Allah bagi semua tu, harus Allah bagi semua, harus Allah tak bagi semua. Sebab itu merupakan sifat harus bagi Allah Ta'ala. Allah tak terpaksa kena bagi. Tak ada. Jadi kita ni ikhtiar makan ubat, kan? Makan ubat wajib kita ikhtiar. Namanya takdir mu'allaq. Yang kedua, takdir mubram, takdir yang boleh diubah atau diusahakan. Iaitu takdir yang kalau kita tak ubah, tak usaha, Allah pun tak bagi. Dan Allah boleh bagi, tetapi Allah nakkan usaha kita. Sebab itu kehidupan kita ni Allah nak tengok kita ni usaha. Sebab itu banyak dalam Quran Allah sebut tentang dalil-dalil berkaitan dengan usaha. Apa ada pada usaha, apa pentingnya ikhtiar. Kita tengok dalam Quran banyak. Selain daripada surah Al-Balad ni tadi, yang mana Allah berikan najdain, dua jalan. Contoh dalam surah An-Najm ayat 39 hingga ayat 42. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahawa seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Nampak? Kena diusaha juga. Kan? Ini takdir mubram. Yang wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahawa usaha itu kelak akan diperlihatkan kepada hari kiamat nanti. Thumma yujzahu jazaa'al awfa, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahawasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Sebab itu kalau benda musibah kita dituntut tarjih. Tarjihnya betul, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab benda tak baik ni kita dituntut tarjih, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Kan Allah lah sebaik-baik tempat kembali. Dan bila kita nak usahakan sesuatu yang di luar kemampuan, kalau ikutkan fikir akal kita, rasanya macam tak lalu. Tapi dalam Islam kita dituntut untuk kita membaca hawqalah. Apa dia?
La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan daya dan upaya Allah SWT. Sebab la hawla ini quwwatullah, kekuatan Allah bagi, kudrah Allah. Hawla wa la quwwata, hawla ni perlindungan, ismatullah. Allah lindung kita daripada benda tak elok. Jadi kita nak buat apa-apa banyakkan hawqalah. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Kalimah la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimah ini merupakan kanzu min kanzil jannah, daripada khazanah dalam khazanah syurga. Kalimah ini disebut sebagai kalimah baqiyatus salihat. Imam Ghazali sebut baqiyatus salihat, kalimah yang baik, merupakan yang kekal amal baik itu. Kita zikir, kita baca hawqalah, la hawla wa la quwwata illa billahil azim, dan kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surah At-Taubah, Allah ayat 120, inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Ini usaha. Ini dalil antara usaha perlu, ikhtiar perlu dalam amal dan dalam usaha daripada menjauhi perkara yang mungkar. Dalam surah Az-Zalzalah ayat 7, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa buat baik sebesar zarah pun, Allah akan balas, Allah akan kira, Allah akan hitung, Allah akan perlihatkan. Begitulah amal keburukan. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat ini yang mana Allah sebut sungguhnya manusia satu kaum ni Allah SWT tidak akan mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini merupakan ikhtiar, usaha. Kan? Hadis Nabi banyak, al-jaza'u min jinsil amal. Kita akan tuai apa yang kita semai di dunia, tuai akhirat. Dalam hadis lain, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadis Sahih Bukhari. Sungguhnya amal itu bergantung pada niatnya, dan sungguhnya setiap orang akan mendapat balasan sesuai apa yang diniatnya. Yang dalam hadis 40 tu, siapa yang berniat kerana Allah Rasul dapat Allah Rasul. Siapa yang berniat selain daripada Allah Rasul tak dapatlah niat Allah dan Rasul. Yang disebut intima', meletakkan niat. Ada orang meletakkan niat sebab ada kepentingan. Dia buat kerja baik, kerja agama ni ada kepentingan. Nama dia intima'ul maslahi. Dia tak ada kepentingan, habislah. Dia pun kemalan. Dia tu lah, contoh. Lagi apa lagi? Intima'ul afawi. Ini dia buat kerja agama ataupun kerja dakwah contohnya sebab ikut trend. Masa tu minggu tu semua orang, contohnya semua orang pakai apa, contoh lah, kahwin pakai jubah. Dia pun kahwin pakai jubah lah, pakai jubah kan. Habis trend tadi semasa saja habis. Lagi kan ada orang bagus, contoh kadang-kadang kita tengok dalam medsos kan, pakaian Islam, terutama muslimah kan, tak pakai tudung elok dah, pakai niqab, pakai turdah elok dah. Tapi ada pula yang dalam tu pelik-pelik pada pakai tudung buat bukan dah elok dah tu. Sebab ikut trend intima'ul afawi. Dia bukan pakai tu sebabkan ada soal dosa, ada pahala, ada tuntutan, ada agama, iaitu yang dituntut intima'ul aqli. Kita nak buat kerja agama, kita nak buat kerja amal,
Intima'ul aqidi, sebab akidah kita ada dosa, pahala situ, ada agama kat situ. Jadi itu intima'. Begitu juga dengan hadis Nabi berkenaan dengan ikhtiar dan usaha. Idza marada al-'abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Apabila seorang hamba Allah itu sakit atau dalam perjalanan musafir, maka akan tetap ditulis pahalanya baginya seperti ketika ia berada dalam keadaan muqim dan keadaan sihat. Jadi tuan-tuan, kalau kita biasa buat amal, suatu amal contohnya, ya, contoh amalan apa kata orang, amal puasa sunat ke apa kan, tiba-tiba kita diuji oleh kesakitan, tak mampulah buat, maka pahala itu akan berterusan walaupun kita dah tak mampu buat, berdasarkan hadis Sahih Bukhari. Jadi kita jangan putus asa dengan Allah. Dulu boleh buat, sekarang dah tak boleh buat kan. Dulu kita boleh buat gini, boleh buat gitu, sekarang dah tak boleh. Jangan risau. Rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah SWT. Jadi itu tuan-tuan, pentingnya ikhtiar. Jangan kita jadi golongan yang terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ini golongan Jabariyah. Apa dia Jabariyah? Perkataan Jabariyah ni daripada perkataan Jabara, iaitu memaksa, mewajibkan melakukan sesuatu. Jadi golongan aliran firqah Jabariyah ni terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana mereka menafikan perbuatan hak Allah dan menyandarkan semua apa yang jadi ini merupakan kehendak Allah. Contoh, dia buat zina, bukan sebab dia buat, Allah tentukan dia menjadi penzina. Di Facebook tadi saya baca ada satu ulasan, satu orang perempuan, dia kata, kalau Allah dah tentukan kita ni buat zina, itulah takdir Allah tu. Macam ni. Itu penting belajar akidah tuan-tuan. Tak belajar akidah apa itu pun. Kalau dulu saya di Jais dulu tangkap makna, bukan makna. Makna okey, yang tak okeynya makna. Kondan, batu. Itu nama itu. Bila tangkap tu kan, saya bukan saya nak jadi macam ni, Allah yang jadikan saya macam ni, gitu. Dia yang nak macam tu, dia salahkan Allah. Dia kata wanita terperangkap dalam tubuh lelaki itu. Jadi saya naluri keperempuanan lah, kan? Dia kata begitu. Sedangkan Allah dah letak takdir yang dia ni lelaki lah, kan? Perempuan lah. Dari mana pula dia lelaki nak kena usaha jadi perempuan? Tak boleh pula. Jadi ini dah salah. Inilah golongan Jabariyah yang merasakan semua perbuatan yang dia buat, baik ke tak baik, Allah. Dia tak ada langsung konsep usaha. Dan ini itu tolak dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab aliran Jabariyah ni ada dua kelompok. Satu Jabariyah Khalisah, Jabariyah Tuli. Satu lagi Jabariyah Mutawasitah, Jabariyah Pertengahan. Jabariyah Khalisah ni kelompok yang tidak menetapkan perbuatan bagi hamba, begitu juga kekuasaan bagi perbuatan tersebut secara hakikatnya. Manakala Jabariyah Mutawasitah menetapkan kekuasaan bagi hamba, namun ia tidak memberikan kesan. Mereka menamakan usul itu merupakan Qudrah al-Hadithah, maknanya semua Allah. Ini golongan yang berlebihan dalam masalah takdir, sehingga manusia menganggap bahawa manusia tidak memiliki kehendak dan tidak memiliki pilihan untuk berbuat. Semua serba dipaksa oleh Allah Ta'ala, seperti mana gerakan getah tubuh yang tidak dapat dikawal oleh pemiliknya. Pemimpin Jabariyah ni adalah Jaham atau Jahmi bin Safyan daripada Khurasan. Dia ni bukan, kalau ikutkan Al-Jahan ni adalah Muslim bukan Arab yang lahir di Kufah. Pengikutnya dikenali Jabariyah kerana mereka berpegang kepada
manusia itu dipaksa dalam tindakannya seperti bulu yang ditiup angin. Dia salah guna faham ayat surah Al-Anfal ayat 17. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama wa liyubliyal mu'minina minhu bala'a hasana inna Allah sami'un 'alim. Maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, akan tapi Allah jugalah yang menyebabkan pembunuhan mereka, dan bukanlah engkau wahai Nabi Muhammad yang melemparkan ketika engkau melempar, akan tapi Allah jugalah yang melempar, yang membinasakan orang kafir, dan untuk memurniakan orang-orang beriman dengan pemurnian yang baik, kemenangan daripadanya. Semuanya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dia guna ayat surah Al-Anfal ayat 17 ni cara jalan yang salah. Walaupun guna Quran. Sebab ada orang guna Quran yang jalan sesat. Bukan tak ada. Sebagai contoh Islam Jemaah. Bukan Jemaah Islam. Islam Jemaah ni dari Indonesia. Dia kata babi ni daging je haram. Tulang mungkin. Sebab dia kata dalam Quran disebut hurimat alaikum damu wa lahmul khinzir. Wa lahmul khinzir daging saja. Daging babi. Daging je tak boleh, haram. Tulang boleh. Ekor boleh buat gitu. Sedangkan dalam kaedah fiqh, dalam ayat Quran, benda yang banyak sikit lagi tak boleh. Kalau banyak tak boleh, kan kita banyak daging berbanding tulang, berbanding lemak, berbanding apa, maka yang banyak tak boleh, sikit lagi tak boleh. Itu kaedah. Dia sebab direct translation, dia faham direct macam tu. Tak boleh. Itu yang juga ada seorang yang mengaku ustaz. Dia bukan ustaz tapi mengaku ustaz, bini 10. Dia tak, dia kata itu guna ayat Quran, masuk jauh. Apa yang tanya dia guna? Fankihu ma qabalakum minan nisa, kawinlah kamu perempuan itu matna 2, wa thulah 3, berapa dah? 5, warida 4, tak 9. Apa yang khitun jika takut berlaku ada, kawinlah 1, 10 ada. Dicampur semua. 2, 3, 4, 9, 10. Dia guna ayat Quran. Ini guna ayat Quran tapi sesat. Jadi banyak tuan-tuan. Bukan kata Jabariyah guna ayat Quran pun boleh sesat, hak lain pun banyak juga. Sebab dia guna tafsir Al-Quran, bukan mufassirin yang muktabar. Ulama yang muktabar, kitab-kitab tafsir yang muktabar, dia tafsir ayat sendiri. Liberal pun sama, guna Al-Quran tapi tafsir sendiri. Jadi itu bahaya. Satu lagi kaum selain daripada aliran Jabariyah yang tak ada usul, mereka semua Allah tentukan. Kalau dia jadi maksiat, ahli maksiat, Allah yang jadi dia ahli maksiat. Begitu kan, tak ada usul langsung. Satu lagi pegangan Qadariyah. Al-Qadariyah ni salah satu pemikiran awal dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam. Aliran ini dikenali mazhab Al-Ikhtiyariyah. Kalau tadi tak ada usul, semua Allah tentukan. Hak Qadariyah ni dia usul, tak ada Allah yang menentukan. Itu balik. Kalau Jabariyah ni tak ada usul, hanya Allah tentukan secara 100%. Tetapi Qadariyah ni pula Allah tak tentu apa-apa, dia sendiri. Kalau dia kaya, dia usul, bukan Allah bagi. Ini Qadariyah. Sebab dipelopori oleh aliran ini Ma'bad Al-Juhani dan Ghailan Ad-Dimashqi. Ini satu pahaman yang bertentangan dengan Jabariyah. Dia lawan hak tadi itu. Dia perlawan sama dia. Dia tak terima Jabariyah ni kata tak ada usul, hanya Allah tentu. Qadariyah pula tak, usul ada tapi Allah tak tentu apa-apa. Antaranya kepercayaan dalam golongan Qadariyah ni, manusia mempunyai kemampuan untuk bertindak dan Allah tidak ada kuasa untuk campur tangan apa yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, manusia mempunyai kemampuan untuk buat pilihan. Pilihannya tak ada batasan. Manusia yang membuat keputusan untuk berbuat baik atau buruk tanpa melibatkan Allah SWT. Ini dua kelompok yang jangan kita jadi macam tu.
Tu hati-hati kalau kita kata apa boleh buat, semuanya ni benda tak elok, kita buat macam tu lah kan. Jadi macam Jabariyah. Tapi kalau Qadariyah nak, semua usul dia, tak ada libat Allah langsung. Pasal apa aku nak bagi dia, pasal apa aku nak sedekah dia, aku kerja teruk. Kan? Aku kaya sebab aku yang kerja. Dia tu kan. Jadi ini merupakan Qadariyah. Ini kedua-dua pegangan ini terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati, kena hati-hati. Banyak kadang-kadang kalau kita tengok dalam medsos ni, orang yang berfikiran Jabariyah dan orang yang berfikiran Qadariyah. Sedangkan kita ni Ahlussunnah wal Jamaah bersifat wasatiyah, pertengahan. Adanya takdir yang ditentukan oleh Allah, tapi berhajat juga, maknanya kita sebagai makhluk wajib berusaha. Wajib ada usaha. Tapi usaha tu Allah dah bagi najdain, dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kan? Semuanya usaha tu ujian daripada Allah Taala. Jadi insya-Allah kita akan sambung berkenaan dengan bab prinsip memilih ikhtiar dalam dan jalan kejayaan di akhirat, daripada ayat 8 hingga ayat 20, akan tafsiran dan ulasan menurut kitab Tafsir Al-Munir satu persatu, insya-Allah. Jadi pada pusingan pertama ni kita kena faham ikhtiar tetap ada. Kehidupan kita ni ujian daripada Allah SWT, dan Allah berkehendakkan kita, Allah nak tengok usaha kita. Tak boleh duduk saja, ada usaha. Walaupun Allah berkuasa atas segala apa yang kita usahakan, kerana Allah tu maha berkuasa. Tapi kita sebagai makhluk, Allah uji kita, nakkan tengok amal kita. Kan? Wallahu a'lam bissawab. Ada apa-apa berkenaan dengan ayat 8 hingga ayat 20 berkenaan prinsip memilih al-ikhtiyar. Apakah maksud ikhtiyar? Apakah maksud usaha? Apa katakan takdir? Walaupun takdir ini merupakan perkara ghaib, wajib kita beriman, tetapi usaha kita ni sesuai dengan sunnatullah. Dan kita mengetahui, jangan pula kita jadi macam Jabariyah, semuanya Allah yang tentukan, tak ada payah usaha langsung. Ulat dalam batu pun boleh hidup, tu ulat. Ataupun menjadi Qadariyah, tak ada langsung kuasa Allah, hanya semata-mata usaha kita lah yang menentukan jalan ni. Sedangkan Allah bagi kita najdain, dua jalan, untuk kita pilih yang mana yang baik, yang bertepatan dengan agama kita. Kan? InsyaAllah. Ada apa? Ada. Kalau tak ada, kita tangguh dengan baca doa hajat daripada sahabat kita, jemaah kita. Mudah-mudahan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya musabbibal asbab wa ya fatihal abwab wa ya sami'al aswat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibal da'wat, ij'alna minan najihin. Allahumma harimna ladzata ma'siyatik warzuqna ladzata ta'atik. Allahumma antal karimul akram, la ilaha illa anta. Antar razzaqur raziq, la ilaha illa anta. Anta dzul quwwatil matin, la ilaha illa anta. Antal wasi'ul hakim, la ilaha illa anta. Antal arshil azim, tabarakta wa ta'ala. Antal arshil karim, tabarakta wa ta'ala. Antal arshil majid, tabarakta wa ta'ala. Antal jawadul bar, subhanaka wa bihamdik.
يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم على في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم احرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك. اللهم ارزقنا السكينة في قلوبنا. Ya Allah, rezekikan kami ketenangan dalam hati-hati kami, wasa'ata fi buyutina, dan bahagiakan pada rumah-rumah kami, wasihata fi abdalina, dan sihatkan pada tubuh badan kami, wal barakata fi arzaqina, dan berkatilah pada rezeki kami. Allahumma ja'alna min ahli syafaati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami golongan yang mendapat syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna syafa'ata nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna min ahibbaih wahsyurna fi zumratih wajma'na tahta liwa'ih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا واجمعنا معه في جنة النعيم وجنة الفردوس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأجره مقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم ارحم لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بيوتنا بيوت خير وبركة. Ya Allah, jadikan rumah-rumah kami rumah yang baik, penghuninya dan diberkati. Allahumma ja'al buyutana buyut hidayah taqwa. Jadikan ya Allah rumah-rumah kami dan penghuninya diberikan petunjuk dan takwa. Allahumma ja'al buyutana buyut sitr wa sihah. Ya Allah, jadikan rumah-rumah kami dan penghuninya sebagai tempat perlindungan dan kesihatan. Allahumma ja'al buyutana buyut sa'adah wa farahah. Jadikan rumah-rumah kami dan penghuninya diberikan kebahagiaan dan kegembiraan. Allahumma ja'al buyutana buyut maghfirah wa rahmah. Ya Allah, jadikan rumah-rumah kami dan penghuni diberikan keampunan dan kerahmatan. Allahumma ja'al buyutana buyut tama'nina wa rahmah. Ya Allah, jadikan rumah-rumah kami dan penghuninya diberikan ketenangan dan kerahmatan. Allahumma ja'al buyutana buyut najah wa falah. Ya Allah, jadikan rumah-rumah kami dan penghuni diberikan kejayaan dan keberuntungan. Allahumma ja'al buyutana buyut tasbih wa istighfar wa salawati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan rumah-rumah kami dan penghuninya sentiasa bertasbih, beristighfar dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lahum fina. Ya Allah, berkatilah bagi kami dalam keluarga kami dan berkatilah mereka dalam diri kami. Warzuqna minhum warzuqhum minna. Rezekikan kami melalui mereka dan rezekikan mereka melalui kami. Allahumma jma' bainana ma jama'ta ila al-khair. Ya Allah, himpunkan kami semua dalam kebaikan. Allahumma ighfir lah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampunkan dosanya dan sucikan hatinya, berbentingkan kehormatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya dzal jalali wal ikram. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bis-shawab.